Hai, salam hormat, satu hari satu video. Okey. Jom baca buku dengan saya. Saya sekian sikit seperti office. Okey. Kita ke muka surat 149. Alright. 5.9 route choice. Pemilihan jalan. Okey. Traffic diversion. Traffic diversion ni maksudnya berapa lama sebenarnya masa yang kita ambil untuk bergerak daripada satu point ke satu point, okey, berbanding dengan masa yang kita agak. Okey, Okey, jadi kita boleh buat fokus tu agak lah. Okey, trafik sekarang, keadaan jalan raya sekarang ni, okey, perlu ke kita buat apa-apa kemudahan di situ? Okey, ataupun kita perlu tambah baik. Okey. Jadi contohnya lah kan, kalau kita waste tu kata kita akan sampai lagi 20 minit. Kadang-kadang kita sampai cepat, kadang-kadang kita sampai lambat. Kalau sampai lambat tu kenapa? Apa masalah? Ada masalah apa? Masalah lalu lintas ke, jalan sempit ke. Kalau cepat tu baguslah. Okey. Yang kedua, traffic assignment. Traffic assignment adalah jumlah trip kenderaan. Okey, maksudnya berapa kali perjalanan tu daripada sesuatu tempat tu ke sesuatu tempat. Contohnya bas ekspres daripada Changlun ke Kuala Lumpur. Satu hari ada berapa trip? Okey, ada berapa trip? Okey. Yang ketiga, all or nothing. Okey. Dia satu teknik, maksudnya kita nak assume. Assume tu macam kita nak anggap yang trafik, yang keadaan lalu lintas di antara tempat mula dan tempat yang kita nak sampai tu, kita boleh ambil jalan yang paling pendek. Okey, kita ambil jalan yang lagi pendek. Yang kita agaklah pendek. Macam kita, yalah, ada jalan yang kita pergi jalan shortcut, yang dalam semua tu kan. Okey. Yang keempat, incremental assignment. Okey. Untuk cara ni maksudnya tadi all or nothing tu kita ambil kira jalan tu shortcut ke tidak. Kita rasa shortcut lah. Kemudian di sini kita tambah keadaan trafik. Maksudnya banyak ke tak kenderaan di situ. Kenderaan di situ bahaya tak? Banyak lori yang keluar dari kuari ke kan. Kita masukkan keadaan lalu lintas di situ. Okey. Jadi, bila kita fikir jalan tu macam shortcut, kemudian tapi kita tengok keadaan lalu lintas tu macam mana. Kereta banyak ke, banyak orang kampung yang keluar masuk motor macam tu ke, melintas tak tengok jalan, banyak lori-lori besar keluar daripada kilang-kilang ke kan. Jadi kita akan fikir balik, jalan ni dekat tapi mungkin bahaya. Seterusnya, capacity restraint. Okey. Okey, kita masih fikir jalan yang paling cepat. Okay. Di sini kita fikir jalan yang paling cepat. Walaupun kita tahu jalan tu banyak kereta, tapi kita pilih juga jalan tu. Mungkin sebab jalan tu, contohnya macam highway, dia tak ada traffic light kan, jalan tu kita confirm elok. Okey, jadi kita masih pilih jalan tu. Seterusnya, user equilibrium. Okey.
Okay, user equilibrium ni maksudnya orang tu dia pilih jalan tu. Okay, kan ada banyak jalan kan, nak ke Pening tu ada jalan dalam, ada jalan highway, okay, ada banyak jalan tu sampai. Okay, yang ini orang tu pilih laluan mana dia nak pergi, jalan mana dia nak pilih untuk pergi, bergantung kepada kos. Okay, contohnya dia kata dia tak mau lalu highway sebab dia tak mau bayar tol. Macam tu. Okay. Seterusnya, stochastic user equilibrium. Stochastic user equilibrium ni maksudnya cara orang tu pilih jalan mana, dia amat fleksibel. Dia fleksibel daripada segi masa. Okay. Daripada segi masa, daripada segi kos, daripada segi jarak, daripada segi volume, berapa jumlah kenderaan atas jalan dan sebagainya. Maksudnya dia macam taklah pentingkan kos sangat. Dia macam mahal sikit pun tak apalah, janji selamat, lambat sikit pun tak apalah, janji tak banyak kenderaan besar. Macam tu, dia macam masih boleh timbang. Taklah fokus pada satu-satu aspek saja, tak fokus pada nak cepat, tak fokus pada nak selesa saja, tak fokus pada nak selamat saja, tak fokus pada nak murah saja. Macam tu, dia macam boleh balance. Okay. Seterusnya, sistem optimum assignment. Ini dah macam dah masuk dalam sistem lah. Okay. Sistem, okay, contohnya macam kita buka Waze lah, dia akan bagi cadangan kat kita, jalan mana. Kita boleh pilih sama ada kita nak lalu jalan-jalan kampung ke, ataupun kita nak lalu jalan yang tak ada motor lalu ke. Macam tu, kita boleh pilih jalan mana yang kita nak ikut. Nanti Waze tu akan bawa kita jalan tu lah. Saya pernah hari tu saya tak tutup yang motor travel, lepas tu elakkan jam. Jadi dia macam bawa saya memusing-musing dekat area Pening waktu tu. Padahal saya dah kat depan tu, saya dah nampak bangunan tu. Tapi dia bawa saya pusing-pusing, kononnya nak elak jam, yang sikit je lagi nak sampai. Kalau saya duduk dalam jam tu pun dah sampai lama dah macam tu. Itu maksudnya dia punya, jadi salah saya lah, saya tak faham saya punya apps tu, setting apps tu. Padahal apps tu dah bagi dah pilihan, you nak jam, you nak hadap jam ke, you nak jimat ke, you tak nak hadap jam ke, you tak nak ada motor ke, macam tu. Sistem tu dah ada bagi kita, cuma saya je yang tak pandai. Okay, itu sahaja untuk daripada buku ni. Okay, daripada buku ni nanti kita bincang lagi kalau ada faktor-faktor lain yang buatkan orang pilih laluan mana. Okay, kadang-kadang kita tak boleh tengok daripada kita naik motor, kita naik kereta. Macam mana kalau pengguna fleet lain? Contohnya orang yang bawa Grab, orang yang bawa Foodpanda, orang yang bawa lori, orang yang bawa kontainer. Macam mana dia buat pemilihan jalan?